Oh, ada power slide. Yeah. Came in 17. Damn. Give me my money. Give me my money. Hai guys, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua motovlogger dan juga bukan motovlogger. Welcome back to my YouTube channel. You guys can see this is KLX 230SM. So ni aku dah pakai 2 hari dah, and so far so good to be true. Memang santai habis lah motor ni. So speed dia about 120 on meter. Lepas tu dia dah cut off. Tak jalan biasa tak laju, tapi 1-2 tu untuk off-road laju tu. Ni aku nak share dengan korang on-board experience lah, menggunakan motor ni. Motor ni dia tinggi, tapi 770 dan ke atas kaki korang tu boleh capai lah kan. Tak, dia tak adalah, tak jengkit. Oh. Oh, ada power slide. Tapi itulah purpose dia. Hujan macam ni, masuk kanan, masuk kiri, habis kena pandai kontrol lah. Tak pandai kontrol, goyang dik. Motor ni 6 gear. Cuma motor ni dia tak ada gear indicator lah. Macam korang macam, ni dah gear berapa kan. Kau kena manual, kau kena agak-agak lah. Macam korang bawa Domina 250 kan. Macam tu lah rasa dia. Tapi power tu aja. Dari segi meter dia simple gila. Sangat simple. Kalau kita tengok kat kokpit dia pun ada lampu, signal kiri kanan, horn, belah kanan killer switch, power. Tak ada hazard high P pun tak. Lampu tinggi dan rendah dia lah. Tapi memang overall simple lah. Dia nak ambil cut off ni, so kita maintain je api ni. Kalau tak nanti korang macam tersengguk-sengguk. Macam lama aku nak laju ke cut off pula. Tengok maintain je lah. Untuk mencelah memang senang lah motor ni. Tak susah pun. Kau nak macam juga. Sebab dia ringan Cuma kau nak kena kontrol badan korang lah. Seat pula, dia seat Heroes ni untuk jarak dekat bagi aku okey, tak ada masalah. Untuk jarak jauh aku tak pasti sebab aku tak test lagi. Ini Honda mau pergi mana? Dia sampai cut off lah. Ada select kat situ, dia dah cut off 1-2. Tapi dia boleh pergi lagi, dia cut off. Dia kena ada tune sikit. Tak. Motor ni memang sedap. What is that? Licin juga Sebab penyambung jambatan tu dia geli kan.
Dia geli pula. Dia licin. Dia jam. 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 So nanti tengok dia mencelah tak. Minyak aku isi dalam RM9 lebih. Kena pakai 2 hari untuk pergi kerja, balik kerja around 20 kilo. So far baru separuh ke minyak ada aku utilize. Dia boleh kata jimat lah. Dengan kau bawa top speed 12 kan. Bagi aku jimat. Ada 3 bar. Lambat sikit ni. So itu je first impression aku dengan motor KLX 230 SM. So ada kulatan lagi aku try bawa S230S. Tu kita layan laluan bertanah sikit. Di mana? Oop. Oh, ada pick up depan tu. So guys, give it a like and subscribe, and I'll see you guys on my next video. Bye guys. Assalamualaikum. It's raining.